Kalau orang tu dia kata, Ustaz, saya Ramadan saya bagi RM5,000. Satu Ramadan. Saya bagi 2 kali dalam Ramadan. 2,500, 2,500. Habis 30 Ramadan daripada 1 Syawal sampai jumpa Ramadan balik. Saya tak bagi langsung. Sengap terus. Yang mana lebih afdal dalam Ramadan bagi 5,000 ataupun sepanjang tahun tiap-tiap minggu bagi RM10? Jawapan dia tiap-tiap minggu bagi. Yang tu lebih afdal. Yang tu lebih afdal. Bagi tiap-tiap minggu bagi. Tiap minggu. Sampai Ramadan pun dia bagi juga. Bagi. Dia jangan berhenti biak sikit tetapi berterusan. Lebih baik daripada banyak tetapi sekali. Biar sedikit tetapi berterusan. Bagi berterusan. Kalau dia mampu sehari RM1 bagi. Sehari ada 360 hari. Sehari RM1. Jangan tengok kawan sebelah gaji berapa KWSP dia 300,000 pun dia tak bagi Ustaz. Ustaz duk jeling kat saya apa sebab? Saya jual karipap je. Bolehlah 30-40 ringgit. Tu pun menega sendiri Ustaz. Oi. Bukan tak kat orang. Menega sendiri. Bolehlah 30-40. Ustaz tengok jeling-jeling apa? Tuan-tuan sekalian, jangan tengok orang kanan, jangan tengok rumah kanan, rumah depan, rumah belakang, kereta besar, gaji banyak. Tak ada orang main teman tuan-tuan dalam kubur untuk selamatkan kita daripada soalan mungkar nakir. Tak ada. Kita seorang. Kita dan amalan. Kita dan amalan. Tak ada adik-beradik mai. Sedekah tak payah tengok kawan. Dia kaya, dia bagi sebulan 10, tak payah tengok dia. Itu amalan dia. Ni amalan kita. Amalan kita. Itu amalan dia. Tak payah tengok dia. Tapi jangan duk sedekah duit suami pula. Kan, duk buka dompet suami 50 pun tak apalah. Duit dia. Kan, tak boleh lah yang tu. Kena minta izin